Tapi masa tu ayah saya lah, ayah aku lah. Ayah aku dia cakap tak apalah Zee, budak ni kalau jaga elok-elok comel ni. Baru mak saya macam lembut hati sikit. Okay, faham. Barulah mak saya macam yalah tak apalah, sebab faham kenapa, the reason kenapa JKM buat sistem tak boleh pilih budak. Sebab itulah, sebab akan ada budak yang mungkin, minta maaf ya, ada budak yang istimewa, ada bayi yang mungkin kurang situ, kurang ini, betul, kurang itu. faham. Kalau boleh pilih, kesian dekat yang tidak Nasib baik ni. tidak bernasib baik. Faham, Jadi faham, memang dipadankan. Jadi tak boleh buat apalah. Itulah anaknya, itulah rezeki amanahnya. Ambil je lah. Tapi alhamdulillah kan, nampak mak ayah kat dia jaga dia cukup sifat. Daripada yang dia cakap tadi, daripada kau cakap tadi tu kau kuru kering. Sekarang ni memang sihat. Memang sekarang mak saya dah mula cadangkan saya ambil Monjaro. Saya cakap, "Dek, dulu mak ambil rasanya tak sebesar ini." Adik bakar apa sebenarnya? Main Coon ke? Aku tak cakap. Aku tak cakap Aku tak cakap. Aku tak cakap. Kalau pasal aku, kenapa aku suka nombor 2 tu kan. Aku akan ada keluarga umur 2 tahunan. So sampai sekarang pun kalau aku nampak bayi, kanak-kanak yang berusia 2 tahun, bawah 2 tahun, aku akan bukan trigger, tapi aku akan rasa macam, aku tengok dia orang, aku rasa macam sayu je, rasa macam oh besar-besar ni lah aku ada family. Besar-besar ni lah baru aku ada mak ayah. Ayah aku tengok dia orang kan. Lagi kalau tengok baby yang betul-betul dijaga baik, yang ada stroller yang mahal-mahal, stroller mahal lah. Aku tengok macam tu kan. aku macam maksudnya betul, memang ada mak ayah yang betul-betul sayang anak dia. Mungkin aku tak bernasib baik untuk merasai melalui pengalaman tu. Tapi alhamdulillah lepas umur aku 2 tahun, aku dah ada mak ayah yang sangat hebat, yang sangat merajakan aku, memuterikan aku, apa lagi, me-queenkan aku. Kau suka nombor 2. Tapi lepas ni mungkin aku akan suka nombor 26. Kenapa Sebab pada tarikh 26 bulan 10 2002 Allah dah izinkan kau keluar ke bumi dan menjadi separuh